Okey, selesai kita bergelek ya. Bang Nas sudah pun bertenang. Kita akan cakap tentang fakta pula dan juga satu kisah inspirasi di mana seorang individu ini telah menghilangkan 38 kilogram dalam masa 8 bulan. Inspirasi buat kami semua yang ingin menghilangkan berat badan sebegitu. Tapi kalau kita nak hilangkan berat badan yang secara mendadak, kita harus lakukan dengan cara yang betul. Dan sebab itulah kita bersama-sama dengan tamu-tamu kita. Kita bersama dengan Dr. Hazwani Aziz, pakar perubatan endokrin Hospital Tengku Permaisuri Nora Shikin, dan juga star kita pada hari ini, Muhammad Afif Daniel Abdullah, 38 kilo. Saya tak dapat bayangkan betapa besarnya 38 kilo sampai saya tengok media sosial awak. Wow, besar betul masa tu ya. Jadi perubahan mendadak ni, apa yang menyusul kepada perubahan ini? Yes. Okay, sebenarnya saya memang sentiasa cuba turunkan berat badan. Cuma saya tak berjaya. Okay? Dan setelah beberapa kali percubaan tu, so kita found cara yang betul lah. Kenapa kita tak dapat turunkan berat badan tu. So setelah banyak percubaan, 20 years of weight loss journey lah. Itulah dia. Itulah dia. Alhamdulillah. Sangat memberikan inspirasi sebab ramai sebenarnya yang ada masalah yang sama tapi untuk menurunkan skala di weighing scale ataupun berat itu bukan mudah. Bagi Dr. Hazwani Aziz pula melihat situasi ini kan, khususnya perut buncit lah. Kita tahu perut buncit ni adalah permulaan segalanya. Bila dah ada buncit tu dah tahu dah menyusul macam-macam penyakit. Dan sebenarnya apa yang boleh kita lihat sekiranya kita ada perut buncit tapi tak diselesaikan, apakah antara penyakit yang boleh wujud, doktor? Okey. Sebelum tu saya nak bagi definisi dulu untuk perut buncit kan. Selalunya kalau cakap pasal perut buncit mesti berkait rapat dengan obesity. Kan? Obesity kita measure generally dengan pengiraan BMI lah. Tepat sekali. Malaysia nombor 1 paling berat dia. Oh, dahsyat. Ya, almost separuh daripada rakyat Malaysia. Kita baru buat study the national study keluarkan tahun 2023 tu, half daripada Malaysian memang diagnose obesity dan perut buncit. 50%? Satu dalam dua rakyat Malaysia? Masya Allah, semakin saya pun meningkat. tak tahu. Ya, exactly. Lepas tu, kalau tengok kita fokus kepada perut buncit, cara nak mengukurnya adalah dengan lilitan ukur lilit pinggang. Ukur lilit pinggang tu you ambil daripada bawah kita punya rangka bawah sekali dengan kita punya tulang pinggul atas sekali, you measure dekat bahagian tengah. So kalau kita nak tengok Asian ni, ukur lilit pinggang tu dia punya apa tu measurement tu lagi rendah lah kita punya untuk diagnose sebagai central obesity. Sebab kita kecil sikit. Sebab kita kecil sikit dan kita risiko untuk dapat cardiovascular penyakit ni adalah lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau lelaki, kalau Asian ni lebih daripada 90 cm, kita consider buncit atau dalam bahasa Inggerisnya visceral fat lah. Kalau untuk perempuan lebih daripada 80 cm. So apa berlaku dengan perut buncit ni? Kita punya lemak tu dia banyak deposit ataupun banyak terletak di antara organ dalam. Antara usus kita. Kita bukan saja cakap pasal lemak dekat bawah kulit. Kita panggil subcutaneous fat. Itu atas kita, bawah atas kita punya muscle ataupun otot. Belakang otot kita tu ada kita punya liver, hati, ada kita punya pancreas, ada kita punya usus. Antara tu penuh dengan lemak. Itu yang maksud dia visceral fat. Jadi bila orang kata, tengok ini bukan gemuk, ini keras ni, nampak ni keras walaupun buncit tapi keras. Tapi sebenarnya itu keras lemak. Bukan keras otot ya. Kena faham. So jadi bila ada kita punya lemak ni senang deposit ataupun letak dekat dalam antara organ dalam dia. So dia berkait rapat dengan beberapa komplikasi penyakit lah. Nombor satu of course kencing manis. Kalau kita kencing manis tambah dengan obesity, kalau kita obesity kita punya risiko untuk dapat kencing manis 2 ke 3 kali ganda. Yes. Nombor 2 penyakit kardiovaskular, sakit jantung, stroke. Sebab tu sekarang kita nampak semakin muda orang dapat sakit jantung. Dan juga type 2 diabetes. Type 2 diabetes, hypertension, and then obesity juga related dengan risiko kanser juga tinggi. Jadi syukur jugalah Afif mengambil langkah yang terbaik untuk mengurangkan walaupun berada jauh daripada isteri, rindu makanan isteri dan sebagainya. Tapi saya nak tahu dalam perjalanan hilang 38 kilo, bayangkan Sofia ya, bagaimana apakah masalah utama yang dihadapi? Nafsu makan tu memang nombor 1 lah.
kan. Tapi bila tak nampak perubahan dengan secara mendadak tu, jadi mungkin ada naik turun dia. Macam mana pengalaman Afif? Okay, first kali kita kena faham yang bila orang nak turunkan berat badan ni, basically dia nak turunkan berat lemak dia. Dan kita kena faham yang lemak ni sebenarnya ialah tenaga berlebihan dalam badan kita. So kalau kita nak turunkan berat badan, kita kena ada kebolehan untuk menggunakan lemak tu sebagai tenaga. So apa yang saya buat ialah saya melakukan intermittent fasting lah. Jadi perubahan lifestyle daripada makan 4 kali sehari, saya ubah kepada makan hanya 2 kali sehari. Then kita tambah dengan senaman. So bila kita faham, then just trust the process lah. Jadi untuk my journey, the first 50% memang senang. Yes, kita akan dapat rapid weight loss untuk 15 kg yang pertama. Tapi selepas tu, kan, sebab dia bergabung dengan water loss dengan fat loss sekali. Semakin berat badan kita tinggi, metabolism kita pun tinggi. So when we lose weight, sebenarnya metabolism kita drop sebab kita jadi semakin ringan. Kita tak perlukan banyak tenaga. So kita kena faham. So when we lose the water weight, the last 15 kg tu memang sangat-sangat slow. Kadang-kadang my journey kadang-kadang 1 bulan 1 kg sahaja. Wow. You bayangkan the first 2 months I can lose 15 kg. Wow. But after that it's very very slow. But kita faham lemak tu 1 kg tu banyak. Betul? Yes, banyak sebenarnya banyak. So when we lost 1 kg, just trust the process. Dan memang kadang-kadang dia tak linear lah. Sometimes 1 kg, sometimes 2 kg, kadang-kadang tak ada loss kan. So apa yang kita nak buat kat sini ialah kita kena kekalkan that lifestyle. Banyak orang dia tak berjaya kekalkan sebab bila dia lose the weight, dia goes back to the old lifestyle. I dah lose the weight, so I boleh makan macam biasa. Makan 3 kali sehari. So you will go back to the same process because what you eat transfer back to what you are now. Kalau anda saksikan gambar Afif sebelum ini, wow, nampak tak? Ini satu perbezaan yang besar. Saya percaya bukan sekadar orang kata untuk cantik di luar saja, tapi sangat-sangat menyihatkan, di mana kandungan lemak semua telah pun dihilangkan serta-merta. Dan pada pandangan Dr. Hazwani sendiri, melihat penurunan berat badan yang agak laju dan mendadak, 8 bulan tu saya bukan kata senang, sangat susah, saya percaya untuk awak. Tapi adakah terdapatnya mungkin angka tertentu yang mengatakan ia selamat untuk turun sebanyak ini dalam masa 8 bulan, ataupun bagi setiap individu adalah lain? Bagaimana doktor? Of course, setiap individu berlainan lah. Ya. Tapi in general, kalau kita nak mulakan intensif lifestyle modification ni, kita mesti kena ada target. Kalau kita nak turunkan badan, mesti ada kena target. This month how much saya nak turunkan berat badan. Ya. So kita punya target is 2 kilo dalam masa 1 bulan. Meaning setiap minggu turun dalam 500 gram. That is recommended weight loss. Ya. 500 gram. Yes, 500 gram 1 minggu. Ya. Ataupun 2 kilo. Afif berapa? Saya dah kira matematik saya. 38 bagi 8. Saya pun tengah kira tadi sebenarnya. Kilo per month. Ya. Tapi dia berlainan lah antara orang ke orang. Kita tak nak, kalau kita jumpa pesakit kita tak nak demotivatekan dia. Betul. Kan kalau kita cakap kan terlampau target tu tak sampai apa yang dia boleh buat. Mungkin inilah. Mungkin ini juga bergantung kepada nombor-nombor ini, di mana setiap orang akan bermula di tahap yang berbeza. Mungkin ada terlalu obes, mungkin ada sedikit obes dan sebagainya. Jadi kita nak tahu nutrisi itu memainkan peranan yang penting kalau kita nak hilangkan berat badan. Okey, senang, kita puasa intermittent fasting, kita tak makan langsung. Bila kita makan biskut je. Jadi benda-benda macam tu yang kita takut akan membawa kemudaratan. Kenapa doktor? Okey. So kalau kita nak cakap turunkan berat badan, kita selalu bercakap pasal kalori. Kita mesti kena ada negatif kalori. Berapa banyak kita guna kalori setiap hari, mestilah lebih daripada apa yang kita makan. Ya, kalau in general, kalau lelaki, maybe penggunaan kalori kita dalam 2,500 satu hari. Kalau untuk perempuan, maybe dalam 1,600 ke 2,000 kalori satu hari. Ya, jadi kita perlu mula cakna dengan kalori kita makan. Dia tak susah sangat, senang saja sebenarnya. Ya? Matematik sebenarnya. Okay. So kalau perempuan, selalu saya suruh aim. Mungkin kalau
terlampau obese, terlampau biasa dengan makanan, kita jangan aim terlampau ni lah. Tapi in standard orang kalau nak turunkan berat badan, kalau perempuan aim 1,200 kilokalori satu hari. Kalau lelaki 1,500 kilokalori satu hari. Ni saya bawakan. Kenali kalori anda. Yang senang, I nak compare tu, kalau nasi putih, 1 cup 100 gram macam dalam 1 cup. You bukan yang mampatkan, yang loose sikit nasi tu. 129 kilokalori. Kalau you tengok nasi lemak, 1 cup sama amount nasi lemak. Nasi dia tu 169 kilokalori. Ya. Tu kalau satu hidangan exactly macam number tu separuh, macam gambar tu separuh telur, kacang dengan ikan bilis and what not, dia punya hidangan dia lebih kurang 490 kilokalori. And then you tengok ke tepi tu, I compare, saya bandingkan antara mi goreng dan bihun sup. You see mi goreng is almost 700 kilokalori. Banyak 25% tadi. Kalau you itu sejam lagi you tukar cara pemakan, cara masak dia, you buat sup. Tak ada banyak sangat sos and minyak. Mungkin satu hidangan dalam 500 kilokalori. Tapi doktor nampak muka saya tak? Muka saya sedih. Kerana itulah dia makanan-makanan kegemaran rakyat Malaysia. Boleh, itulah saya kata, kalau satu hari kita perempuan kan, kita punya kalori 1,200. Mungkin you makan pagi mi goreng, petang mi goreng, total 1,000. Itulah 1,400. 200 tu air sikit-sikit. 2 kali sehari, I think okey. Afif, sekarang baru kita sedar bila kita kira kalori itu betapa sukarnya perjalanan awak. Sebab itulah ada intermittent fasting ataupun berpuasa dan sebagainya. Jadi dalam usaha Afif untuk kuruskan badan, ada liku-liku dia kan. Nasihat utama untuk mereka di luar sana. Okay, basically orang yang obesity ni, dia ada masalah ketagihan makanan. So stop the snacks. Itu yang penting Itu yang Stop the snacks. Kalau you makan 3 kali sehari is okay. Kan? And then cuba kurangkan you punya snacks in between. But makan real food. Kan? Real food Real food means not processed lah. Okay. Okay, real food, masak kat rumah apa semua, that one is good. And then cuba kurangkan gula and your carbohydrate. Because if you makan extra carbohydrate, dia akan convert to sugar and then become fat lah. That's how your body simpan lemak. Itulah sebenarnya yang kesukaran rakyat Malaysia ya. Doktor pula macam mana? Bagi saya, kita kena cari cara yang kita boleh konsisten. Dia tak sama kan, orang lain cara dia lain. Betul. Orang lain boleh buat high intensity hit but you tahu kalau BMI more than class 3 obesity tu, BMI more than 40 membahaya. Membahaya. Dia kena buat low intensity saja. Contoh tadi belly dancing kan, somebody mention buat low intensity. This is good, option yang bagus ya. Mesti kena konsisten, cari cara yang sesuai, yang sesuai dengan badan kita, make sure kita ada target. Terima kasih. Saya rasa itulah nasihat paling bernas ya. Stop the snacks, itu satu saya suka. Jangan kita suka makan keripik di sana. Tapi konsistensi itu. Sebab kalau saya tengok media sosial macam Sofia, media sosial semua ada kaedah berbeza. Saya tengok awak konsisten dengan lari, dengan senaman kan Sofia? Ya, saya percaya sebenarnya ini semua adalah kita kena tahu apakah kapasiti kita dan exactly. Perjalanan itu sebenarnya untuk meneruskan seberapa lama. Ramai yang kecundang di saat-saat pertengahan sebab susahnya. Sebab kita tak tanya diri kita sendiri. Betul. Dan bertanyakan kepada pakar. Apa pun kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Memberikan inspirasi. Semoga ramai lebih selepas ini akan berbelly dancing. Betul. Dr. Hazwani, terima kasih. Encik Muhammad Afif, terima kasih kerana memberikan kami inspirasi untuk rakyat Malaysia. Thank you so much.